sayang, sekarang aku dekat depan King Power Stadium. Nampak? Alright, aku plan nak masuk untuk beli few merchandise. Okay, so korang jomlah aku tunjuk sikit-sikit. Nak lebih nanti konten lain, okay? Jom. Okay guys, sekarang ni aku ada dalam Leicester City punya stadium, dalam tempat merchandise store dia. Dan aku plan nak beli baju ni, kau nampak ni, untuk korang. Dan untuk korang dapatkan free gift ni, korang kena jawab soalan yang akan menyusul dalam video ni. Dekat mana-mana, aku tak tahu. Aku bubuh kat mana-mana, so korang teka lah. Okay guys, sekarang aku ada dalam changing room dia, Style Mart. Walaupun aku dah berapa bulan kat sini, aku tetap tak pernah masuk. Ni baru first time. Tapi style lah. Okay guys, sekarang ni Syafiq ada dekat Imperial College London. Satu college yang agak berprestige juga di UK dan di dunia. Dan kita boleh found out yang yuran ni sebenarnya agak mahal jugalah sebenarnya, rasanya lah. So nanti boleh usaha dekat online kan. Tapi hari ni aku nak beritahu yang video kali ni kita disponsor. So jom kita pergi jumpa dia, seorang alumni di Imperial College London. So menggunakan Nazmi, peace. Alright. Okay. Kenalkan diri dalam 3 ayat je. Nazmi Kajang tim buat hal. Nazmi Kajang Timbal. Bagi mana tak tahu, dia adalah administration kepada Timbal. So segala pengurusan admin dia yang uruskan. Bahagian operasi saya. Tapi admin masih berjalan. Segala-segala jenis taxation, documentation, legal, apa semua dia handle lah. Alright. So kita ada kaki di Oxford dan juga di Imperial College London. Yes. Dekat sini ambil sebelum ni lah, bukan sebelum ni, baru je ni, Master of Science Environmental Technology. Yelah, itulah. So itu ada berkenaan dengan apa, masalah alam sekitar lah. Betul. So kalau banjir kat Malaysia boleh cari dia. Betul. Tapi apa kau tak cari lagi? Itu soalan dia sekarang. Member belajar sini penat, kau carilah dia. Apa Queen's Tower Queen's, ya. Queen's Tower belakang ni, Queen's Tower. So antara fakta menarik lah, pernah kena tahu tak band yang Queen tu, yang Freddie Mercury dengan Brian May tu kan? Tahu Brian May yang belajar sini juga. We are the champion. Lagu tu. Ya. Dia orang pernah perform kat sini buat konsert untuk warga Imperial lah. Sebab Brian May tu, gitaris dia memang alumni dan pernah belajar kat sini. Brian May, My Music tu guys. Dia belajar sini, dia belajar apa tahu ke? PhD Astrophysics. Lepas tu dia punya degree dia in Physics. Okay, impresif sangat. So nama dia Queen's kan? Yeah. So dia perform kat sini, benda Queen's Tower ni dia buat sempena dia ke atau tak ke, macam mana? Tak, sebenarnya tak. Sebenarnya dulu tak lah Fok kau ni. Dulu Imperial College ni sebenarnya dia, kalau tak silap lah, dia panggil Imperial Institute of whatever lah. Dia sebenarnya ada idea daripada raja, dia cakap dia nak ada MIT tapi version English. MIT. Ya, dia nak so called British punya MIT. So lahirlah Imperial Institute. Jadi originally sebenarnya ni semua tak ada. Ni yang the only bangunan asal Imperial Institute. Yang lain dirobohkan, tapi cuma dia permintaan tower ni dibiarkan supaya untuk landmark dan legacy heritage lah. Betul. Okay guys, sekarang ni aku ada dekat Stadium Etihad, iaitu Stadium Manchester City. So tak silap aku, Manchester City menang tahun 2020-21 punya season, ya ke? Tak tahu lah, aku cakap apa. Cuma nak beritahu yang aku pernah ada kat sini tahun 2013. So kau boleh tengoklah sedotan dia. Tadi aku dah pergi Stadium Manchester United, tapi aku tak dapat
nak record sebab tak menyempat. Macam mana pun aku ada beli barang. Nanti aku tunjuk lah barang aku beli tu kan. So apa pun korang enjoy je lah. Tengok view ni tu je mampu aku tolong korang. Kau nak buat jalan setara. Nak aku belanja, tunggu aku kaya gila nak mampus. Okay, ciao. So aku nak thanks kepada sponsor kita hari ni kerana sudi bawa aku pusing-pusing dan buat video dekat area Manchester juga. Dan ada few tempat lah yang kau tengok. So sekarang ni aku nak pergi masuk dalam untuk beli barangan bersama Fox Fit. Betul ke alumni ke kencing orang kat rumah? Betul. Kad ada kad? Alumni 2020 kat mana? Nanti kita tunjuk kad. Ni kaki pusing banyak sekarang. Sijil pun boleh tunjuk. Ada dengar cerita yang brand apa macam tadi lalu kan nampak kan kata dia macam MIT, so nampak macam Dyson kan, macam engineering juga yang. Ya betul. Kalau kita masuk toilet dekat Malaysia kadang yang apa tangan hand dryer itu brand Dyson kan. Tadi nampak adakah itu ada kaitan dengan Dyson? Memang itu company Dyson yang brand yang kita selalu tengok yang macam kipas bulat, pengering ni semua. Itu memang dia collaborate dengan Imperial dan dia ada dia orang punya school sendiri, dia panggil Dyson School of Engineering. Okay, kau jalan kat sini nampak tempat tenang lah pasal tak ada orang kan. Tu nampak macam pokok, ada pokok apa tu yang macam tu pokok ginkgo sebenarnya, ginkgo tree. Ginkgo tree. Jadi kenapa dengan pokok tu? Pokok tu memang sebaya dengan Imperial College. Jadi kalau Imperial College tahun 1907, dia lebih kurang dalam 1900 berapa tak ingat. Tapi memang around that year juga. So dia memang preserve tak ke potong? Ya, dah lebih dari 100 tahun. Itu memang landmark Imperial College kalau in terms of pokok. Ni berapa pound dekat jual ni? Ini rasa dalam 35. Oh, cekik darah. Memang imperialism punya perangai lah. Dah. Sebab Imperial dia fokus dekat STEM kan. Jadi kita sebenarnya dia tak fokus pada macam conventional university macam fakulti, macam ada institute, ada department ni, sebab dia banyak collaborate dengan industri. Maksudnya even masa aku belajar dulu, even modul aku tu kita orang dah kena buat project dengan water company tu sendiri. Memang betul, memang bukan kita create soalan atau projek yang kita buat evaluate, tak. Memang orang industri tu sendiri evaluate. Basically dia kata macam practical sikit lah. Ya betul, dia dah sekali kena practical. Sebab tu graduate daripada alumni memang banyak dikejar lah oleh industri, especially dalam science and technology. So sepatutnya dah kerja mana sih? Kerja ngasa lagi. Asal production tu tak nombor satu. Nombor satu. Aku dengar tu. Tapi yang penting ilmu. Kita nak bawa ilmu, macam mana kita nak guna ilmu tu dalam company. Betul. Setuju. Kalau tak aku pun pening kepala handle seorang. Okey. Tengok ini guys. Inilah kedai souvenir dia. Ya. Tutup apa ni? Buka. Macam ni ke berniaga? Dah New Year dik. Kau ni cakap je hidup bukan untuk kerja je. Oh, senior common room apa maksud senior common room ni? Dia sekadar nama je, tapi semua student memang lepak dengan makan sinilah kafe. Nak ada sejarah ke senior je kat sini? Maksud dia macam dia ada sejarah tapi tak tahu apa sejarah dia. Tapi imperialism kan macam bunyi kan macam kena ada hamba. Ya, dia macam ada seniority, kasta sikit. Tapi dah tak ada lah sekarang. Sekarang dah nama je lah. Okay guys, sekarang aku ada dekat Stadium Liverpool, Anfield. Kadang berangin lah.
So sejuk gila. Tu je lah nak beritahu. So sekarang ni aku nak masuk dia punya merchandise official store dia, nak beli merchandise yang murah-murah. Okay. And aku rasa terlumpuk lah. Kita pergi tengok. Jom. Okay, aku nak belikan baju untuk kawan aku, nama dia Mio. So dia ni macam die hard Liverpool fans lah. So aku beli satu lah untuk dia. Okay. So, bye Fox. Terima kasih lah sebab sudi tolong aku. Saya ucap terima kasih kat Abang Syafiq juga. Dan minta maaf lah, banyak salah biul-biul. Sedar pun.